Ni kubu istana mana ni? Tu, tengok pagar macam mana. Tengok belakang, terdia Hill Dickinson Stadium. Besar dan sangat sejuk sebab dia duduk betul-betul dekat depan sikit daripada Albert Dock tu. So macam angin laut tu sejuk gila dah lah sekarang ni. Dah 4.20, tinggal lagi 20 minit nak maghrib. Oi, sejuk. Aku first time rasa angin yang boleh terbang tu. Daripada kata selama ni angin boleh terbang kan. Ni lah angin boleh terbang ni. Kalau kuat sikit mungkin layang kot. Dia betul-betul tepi sungai lah, sungai Mersey tu. Tapi aku rasa kesian lah dekat fan Everton ni. Sebab sebelum ni Goodison Park duduk dekat town. So sekarang ni dia pun kena mai sampai sini. Tu tak kira lagi jam ke apa ke. So itulah. Aku tak tahu apa reception fan Everton. Kalau ada fan Everton boleh komen kat bawah. Tiba-tiba fan Everton UK komen ke kan. So kita masuk lah store dia. Little Woods Store. Oh, cantik tak dia punya lambang dia tu. Hill Dickinson. Ada seal tu. Ada seal. Apa ni? Jadi 21 pound. Banyak ke seal-seal semua. Bagus. Keluar asap tak? Belum lagi, sikit lagi keluar lah. Tengok. Ketak. 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 Sekarang berapa? Negatif. 1 darjah Celsius, 2 darjah Celsius. Manis tu. Kami pergi berjalan-jalan sat. Baru habis breakfast. Breakfast shot lah. Okay. Dia Etihad Stadium. Kita akan masuk ke Manchester City Tour. Okay, macam mana? Kita akan mengkaji macam play game dia orang. Aduhai Jehi. Belot. So simple lah stadium lah. Tapi senang nak akses. You'll definitely have a harness on, so you won't fall off, I promise. Yeah. Wow. Tempat player makan sebelum melawan. Player akan masuk pintu ni, makan-makan, and then terus menuju sana lah ke home dressing room nanti. Kita akan turun di sana lagi. Kita turun ni. Turun daripada atas tadi ke sini. Oi. So kita akan masuk dressing room lah. Masuk sini. Dressing room. So what section is there? Just the medical area. You can have a look. Oh, okay. Just the medical Oh, area. I see. A little bit like a hospital, I think. Yeah. So ni dressing room. Ni dressing room dia apa? Dressing room City. How they're going to set everyone up. So close up sikit.
Dado, Halan, Doku. Marmoush, Savinio, Ake. Yeah, like the logo. So yeah, some people expect it to be a traditional rectangular shaped dressing room. There is only one part of a player's kit that they can personalise, and that is their shin pads. Because it's behind the socks, it's personal to the players, nobody else can see them. So a lot of our players have personalised theirs. Mario. If any of you have seen the Godfather movies, on one shin pad he has a picture of Marlon Brando, on the other one he has a line from the film that says keep your friends close but your enemies close. So that was probably the strangest that we have in here. And when Edison was still here, he had pictures of himself on his shin pads. The biggest rule in here that Pep insists on is that all the players have to speak English when they are in here. Oh, okay. That is just to make sure that everyone can understand what everyone else is saying. Tourists will start from zero and again, and you have to be ready. So this is like a month fighting for the title. Within these walls, bonds have been formed and history written. It's impossible to think out of what is going. It's normal. He transformed our game, innovating, inspiring, motivating. Push you to be more best. I push you to do more. I want to find focus. The energy you want to create, put it again in our opponents. You believe it? We'll do. You know we'll do. Captains have led with unwavering determination. No matter what comes our way, our determination lifts us. Boleh tengok dekat dressing room depa ni, dia punya bentuk tu bulatan sebab dikatakan secara psikologi dikatakan bulatan ni depa player boleh nampak antara satu sama lain. Kemudiannya Pep Guardiola pun senang untuk depa nampak. So itu daripada sudut psikologi lah. Dan aku rasa dressing room cantik lah. Cantik gila. Ni tengok dekat atas ni Bernardo Silva. Sebelah dia Haaland. Allah. So sana dressing room. Player akan turun bawah ni. Sak. Yang paling menarik ni, sebab kiri kanan kalau yang hospitality kot, mereka boleh nampak player lalu sampai masuk ke dalam padang. Ni lah. Tak nampak sangat, tapi dalam ni ada tempat makan, ada restoran. Dalam ni pun ada tempat makan, restoran. So nampak. Sampailah masuk dalam padang. Oh, bangin. Masuk dalam padang. Her name is Natalie Pye. Home team. Situ OB. Atas ialah tempat player. Bawah ni Pep Guardiola, Pep Linders, Kolo Torre, staff-staff lah. Mereka alihkan tu sebab ada buat renovation ke apa. Arsenal ke City? City. Jangan bagi Arsenal. City are back. Hello. Dekat bawah dia yang kaca tu ialah bilik Pep Guardiola lah, untuk family dia apa semua tu. Untuk VIP Pep Guardiola. Kemudiannya dekat opposite dia rasanya Made in Manchester tu. Mana zoom sikit. Made in Manchester tu adalah Erling Haaland. Katanya Erling Haaland lah paling besar sekali. Yalah, gaji pun paling mahal kan, player City kan.
Dalam tu ada 20 seat VIP untuk early halan. Saya boleh decorate ikut gaya masing-masing. Dan early halan katanya dia letakkan poster dia besar-besar dekat situ. So press conference yang biasanya jurnalis masuk, ada 105 seat untuk jurnalis dalam ni. And the reason why it's so short in here is because the journalists are only allowed to ask questions about the game that has just happened. Now, if you have a look on the television screens, you'll see that it looks a little bit boring, and this is the photo opportunity. So we're going to see if we can get a special guest to come in. See if we can get. Oh. Pep Guardiola. Hunduan, eish. Kau main lagi ke dah pencet? Apa? Rory, Balotelli, Aguero. Kau main lagi kan? Aguero pencet lah. Oh, kau dah pencet tu. Jantung. Oh, naik atas balik. Naik atas balik. Ni City Store. Betul-betul dekat sebelah stadium saja. Tengok ada apa? Entrance. Kami nak pergi semayang Jumaat. Ada 3 slot. So kami pilih slot kedua. Dan lah. Tu dia beratok weh. Tu dia beratok. Oh, beratok tu. Muslim Youth apa tak? Muslim Youth apa? Foundation. Tu dia tu. Macam sardin weh. Kasut aku kat sini. Oh, tu dia. Oi, udah piang. Oh, Trafford. Kena menampak sikit. Masuk lah. Oh, yang masuk kali. Tak payah. Baik aku guna duit tu beli apa? Biryani lamb. Lagi bagus. Oh. Oh, macam ni lah. Macam Portugal. Da 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 da. Oh, his name is Diogo. Oh, his name is Diogo. How much? Sepanjang pave ni ada 6 orang. Sampailah ke sana. Aku tak tahulah berapa ribu orang, berapa ribu bata dah. So, ni lah depan dia. Besar, stadium ni besar. Daripada tepi pun nampak besar gila. Munich punya ni memorial kot 1958 Munich.
kat situ lah. Ni macam ni pun selalu nampak juga ni. They were trying to Kami on the way menapak cari masjid. Lepas tu baru perasan sebelah ni ada apa. Kat tepi kami ada, nama dia County Cricket Ground, Emirates Old Trafford Cricket Ground nama dia. Sebelah ni Cricket Ground. Tak tahu sebelah ni apa. University Academy dia tulis. Kami confused. Maghrib yang mana satu? Ada 2-3 mazhab berbeza. Masjid. Faizan Islam. Tak tahu buka ke tak. Tak tahulah buka ke tak, macam tutup je. So tersalah depa tu, depa tengah renovate, so kena bergerak lagi. 450 blok ke depan. Nampak lagi tu. Masjid Asai renovate. Dugaan nak semayang punya pasal. Oh. Alhamdulillah. Surau. Nampak? Faizan Islam. Mains entrance. Kita naik atas. Alhamdulillah. Okay, bye.